Okay, bang, nasi lemak tu bang. Okey, semak Nasi bang. lemak, baik. Nasi lemak kacuk. Kacuk sihat? Oh ni lah kacuknya. Ya? Alhamdulillah sihat. Ha, kat Cepelang ya. Lama tak jumpa. Baik. Okey bang, sodok semua bang. Boleh lauk semua bang. Telur goreng tu rebus bang, kita boleh pilih bang. Telur rebus bang. Telur rebus Nasi lemak biasa RM1 bang. Nasi lemak biasa RM5, semak belauk 10 bang. Lauk 10. Kangkung boleh bang? Kangkung boleh. Oi, Melaka ni. Baik. Berapa tahun dah nasi lemak kacuk ni bang? Dah lama dah bang. Tadi pun masa belum lagi bang. Belum ada lagi tadi kan? Belum ada lagi bang. Alamak. 30 tahun lebih lah. Lauk kita ada 5 jenis. Ada daging, sotong, Boleh, ayam bang? kita ada Abang 3. sodok rasa yang best sedap bang. Sodok rasa dah kita bagi ayam gulai bang. Boleh. Ayam gulai RM1 bang. Ya? Ayam gulai RM1 bang. Ayam gulai nasi berlauk kita kira RM10 bang. RM10. Okey. So lauk lain kira add on lah. Yep. Abang tambah sotong sikit. Tambah sotong ah. Sotong RM1 bang. Sotong kita tambah, kalau macam ni tambah sotong kita charge lagi RM6. RM6 baik. Dan lagi ke? Dan lagi sikit bang. Dan daging bang. Baik. RM1 dan daging Sama juga bang. Baik. Habiskan buka berapa? Kita petang kita buka pukul 5 sampai habis. Kalau pagi kita buka pukul 7 pagi. Hujung Cuti sampai? 7 sampai 11. Cuti ada? Cuti hari Isnin saja. Cari makan dulu bang. Bismillah. Okey, bang. Nice. Terima kasih.